Kita ada dua, kali hijau satu, kali hitam satu. Jom. Kawan kasih. Dia sport bike ke super bike ah? Sport bike lah kan? Sport bike. Sport bike. Bukan super. Sport bike. Kita nak ride lalu 2 batang kali ni. Ya. Kereta tak banyak kot. Petang pun banyak kot. Banyak lah. Tak tahu lah. Aku rasa aku patut stick dekat touring je kot. Sama lah. Aku pun ni kalau nak weekend boleh lah. Mantap. Oh ya, POV tu San Mori. Ini baru San Mori mah. San Mori. Dah tengah hari mah. Bukan Mori lah. Bukan morning dia. Afternoon. Sun. Double line lah Waris. Ha? Double line lah. Aduh, sorry tu. Tak boleh tahan lah. Aku nak kosong depan ni. Tabung bios ni okey lah. Double life bodoh ni. Ha? Double life bodoh. Mana ada aku cecah tak potong. Sejuk tu. Weh, dari belakang macam ZX-5. Apa? Kau ajar lah. Ya bro, lampu sama. Dia boleh pakai flying plane. Tak lebih. Tapi motor ni sedap buat diri ke? Dia boleh sebab kau tengok. Dia turun. Dia tak ada terus sangat, dia punya menunduk. Malam aku keluar, aku beli ni. Aku pergi pick up donat. Gian nak ride pasal wah aku nak order. Cakap tak apa, I pergi ambil. Kau pandai Ya. Oh! Oi, basah mat. Anjir. Kau dulu bagi pasir, bawa Ducati bagi pasir, bagi air. Apa makanan? Weh. Anjing. Dia betul anjir. Oh, tapi tayar sedap. Motor sedap. Ni namanya ride geling santai. Boleh buat hashtag lah. Ride geling santai. Lama tu tak ride macam ni. Jalan mula tak ingat. Tenang. Santai. Cuci. Ni orang dah start balik ni, turun ni. Cuci dah habis bro. Woi, jam mas. Kau tiba-tiba masuk lah. Tak kelakar tu lah. Asal jam ni construction. Kan. Pembaikan. Orang ni. Kan. Orang apa ni? Panama. Mandi. Ni, mandi. Ui, jam mat. Jangan macam ni tu sampai atas. Weh, tak ada gila ni depan ni je. Patah balik tu. Kalau macam ni, kita patah balik tu. Patah balik, botol gombak. Oi. Ini apa? ACRL kan? Bang, asking satu bang. Roti. Bang, roti. Roti sekarang pun RM4 lah siap. Mana harga dulu pun RM1. RM2 RM2. Kon 50 sen. Kalau yang 3 skop tu RM1. Dulu kon penuh 50 sen. Lepas tu 50 sen atas je. Betul. Kalau kau baik dengan pakcik penjual aiskrim tu, kau dapat 4 skop. Lepas tu jilat 1, 2 jatuh. Bodoh tu. Itu ye tu. Aduh, dia jam tu. Buka wis. Kotak kau je. Lepas buka wis tu. Ini tak ada sigi lah. Tak. Kita. Hai. Tak ada sigi. Hai. Kakak depan ni je jam dia. Depan ni kau nampak ni orang telefon nak masuk kanan ni. Asal tu? Mandi tu. Alpesta. Tak ada logo Alpesta bro. Oh, ni kan tempat main ni. Main apa ni? Offroad. Jaga-jaga tu kita masuk kanan. Tengok ni ah. Kau tengok Azhar ni. Kau tengok. Inilah punca jamnya. Ini punca jam dia, nampak? Nampak. Ni punca jam dia. Barulah boleh rasa luncur. Kita kena laju, kita nak luncur. Tapi memang kat depan dah siap lah.
bawah 200 lah, 199 kilo. Laju dah bing kau. 1.3 mah. Selalu bawa reka kan, rasa macam lawan angin ni macam tak ada limit. Tak ada limit no limit. Bahaya. Kalau MT tu kau rasa angin tu kau sekejap laju. Ini ada windshield tu. Come on lah. Tapi senang kontrol lah. Cara yang senang kontrol. Aku jam dah lah tak set ni. Jam tak set? Oh, jam kau? Pukul 11.30 sekarang. Oi, itu ikut waktu ni mas. Itu waktu apa? Jakarta mas. Itu waktu Jakarta. Masih lagi. Ni ada connect dengan app ke kan? Ada? Kawasaki apa tu nama dia? Radiology ya. Motor ni badan kena kurus tu. Badan tak perlu kurus, perut buang sikit. Badan okey. Badan mantap. Jangan tu. Kita harus ke Jakarta lagi mas. Double line. Double line mas. Double line mas. Jangan begitu. Potongnya harus jangan lebih garisan mas. Jadi potong mas. Tak lebih lah. Ni depan ni dah slow tu. Kadang-kadang ada pokok jatuh lah, apalah depan ni. Ya, dekat depan ni. Ya, tengok lah. Dia punya corner tu. Oh, dia punya corner dia ni. Kau tak nampak depan tu, bahaya tu. Ini kan siapa tu, overshoot. Budak-budak yang kita ride selektif dulu. Ada? Ada 2 orang. Oh, ada pasir mas, kiri mas, pasir. Tekanan mas. Duduk line. Tekanan mas. Gaspol! Satu line ni. Kita dah pergi konsert intim tu, Bila konsert ni? Tak tahu lah. Kau tengok tapi orang asyik buat sold out dah. Orang asyik buat ni je. Meme kan dah lag lah. Tak kelakar tu, tak kelakar. Ya, dia bergerak kan macam. Ya tu. Handle ni kau dapat rasa macam ada sikit goyang-goyang macam tu lah. Ya, cara tak rasa bahaya. Weh. Bawa lori je, Mat, nak ambil side macam tu. Muatan berat kat belakang. Muatan berat, Mat. Lama dah tak lalu sini, tak ingat macam mana. Depan ni kanan kan? Nanti traffic light kan? Belum. Depan ni terus ada traffic light kanan lah. Berapa kau punya temperature? 77. Sama lah. Okay tu. Ni hati-hati. Kereta pun laju. Itu dah. Kau tengok. Ni spot accident ke tu. Try sikit. Hai. Dia tak masuk. Tinggi dia kalau tukar tinggi sikit ke Mak? Dia kena ambil yang lengkung lagi tu macam ni. Dan dia lengkung ke atas lagi kan. Ini betul-betul kena tunduk masuk tank. Tak, kau kena ada screen tu dekat depan tank kau ni. Kau kena ada screen. Jaga macam ni lah. Lepas tu screen kau jam. Kau tengok kosong depan angkat dia kereta. Telah tiba. Bodoh lah. Lepas tu keluar ayat sedih. Kenapa kau tinggalkan kita orang sekarang kan? Aku macam tu 8S 8R lah 8S 8R lah S lah gila naked. Iya ke? S naked kan R ke? R ferry Malaysia ni kalau R je type R. Sempat tak? Telah tiba hijau. Lepas tu dia try lah turunkan dia punya gear tayar pakai tarik clutch. Tu sempat gila cepat bodoh. Tak sempat gila. Kau jangan lah. Cepat 2 hari. Tak boleh kena tarik ke?
Tidak Kalau lagi kau turun, dia, dia jadi dia macam tu. Oh ya. Kenapa dia buat upright tu? Aduh. Cut cost lah. Padahal ZX25 dah dapat kan. Bagi je lah. Sekarang berapa kau punya meter? 68. Aku punya 103. Hitam tu, hitam. Hitam. Dia Sedut dia tak? serak haba lebih sikit. So kena buat putih lah. Reflect. Kita buat chrome. Alah. Kau kena buat chrome. Senang sikit kalau kau nak lambat pergi kerja. Kau nak siap, kau tengok motor je. Betul. Ni kan ni. Nak check kamera record ke tak? Tak payah side mirror. Hey bro, Alpine Star bro. Sombong Mat. Weh, sombong man. Oh. Weh. Aku karang. Geram. Kau tak ambil tu Mat. Geram. Jalan. Bukan tu. Weh, apa traffic dia macam tu tu? Sumpah tak kelakar. Ada orang alih kan dulu. Aku macam, tu hijau. Merah. Ingat kau nak kena dengan aku. Idea tu kena dekat Melaka. Di jalan. Di jalan. Wah, perangan goreng boleh beli untuk ayah aku. Mana? Mana depan ni Ni dia bagi tahu 100 meter. 800 meter. Ada buat perangan goreng Ada. Ada. Telah tiba. Tahan. Wah, lama. Nak turunkan temperature tak? Wah, ini corner depan ni best mana. Nampak ke? Jadi kalau ada kris ni, dia dah sangat-sangat perfect ni. On the right. Ada right. Jalan basah berasa. Jalan basah-basah. Yelah, pun tak serasa. Tak beri Ya, terasa je. Tis-tis je, tis-tis. Tis je. Bodoh. Tapi motor macam ni kalau corner dia tak penat lah. Betul. Sebab dia memang kau turun sikit. Sebab dia bukan serupa bike. Enak banget. Wow, besut. Hati-hati mas. Hati semuanya, hati-hati ya. Video kau bawa skuter. Taklah ada orang kalau bawa motor siku kena cicah tank tu. Memang kena cikah. Memang kena cicah Barulah keropok lekor lah. Cicah. Aduh, keropok lekor. Cicah. Cicah gila bukan cicah. Cicah. Kau lah cakap cicah. Sebab tu aku cakap tak penat. Sebab kalau kau nak konang, kau turun badan. Tapi kalau kau buat kat naked, kau turun badan, straight je lah Mat. Kau kena tarik dia tu. Dah habis dah? Dah sampai? Dah sampai Mat. Aduh. Wah, cepat banget. Turun balik, naik balik. Ni, second lap. Lap, ting. Wah, kabel car. Dalam tiba. Okay guys, so kita dah sampai dekat Zeus Coffee. Bateri habis. Sebab tadi pun memang 70 lebih dari Shah Alam. So kita kena lalu air dan hisapkan dia tipis. Alright.